adalah sakit jantung, sakit jantung dan ada darah tinggi juga. Jadi saya gunakan Alora Pen lebih kurang hampir 2 bulan saya guna dan bifil masalah jantung dan pengaliran darah saya, tekanan darah saya sangat bagus. Daripada kebiasaannya 1516 turun kepada 129, 120 tekanan darah saya, dan jantung saya makin baik. Dulu saya agak tidak jantung ada muka, doktor tak bagi minum air yang banyak. Saya boleh nak 500 ml. Kalau habis air lebih, air akan naik ke paru-paru. Jantung tak boleh bekerja berat. Kalau ada air banyak, maknanya dia tak boleh jantung bekerja berat. Bekerja berat, jantung akan jadi masalah dan air akan naik ke paru-paru. Dan masalah jantung saya sejak kebelakangan ni agak sukar sikit. Saya tak masuk hospital. Mula saya pergi ke Seremban ambil alifah saya di Seremban di DPD Polisen. Bila ambil on the way nak balik, jantung saya sakit, ada saya sakit, jadi start apa, jadi saya kena ambil di hospital PD. Lebih kurang dalam 4 hari. Selepas 4 hari keluar, balik ke Kuala Lumpur, balik sini lebih kurang 1 minggu sakit lagi balik. Dan saya sakit sesak nafas lagi balik. Selepas 3 hari di hospital Sungai Buloh, di sini di hospital Sungai Buloh, dan discharge balik. Lepas tu hari Jumaat saya discharge, besok tu dia sakit lagi. Jadi bila sakit masuk ke UITM, doktor di situ tempat saya berubat untuk jantung saya. Jadi doktor UITM ambil keputusan nak buat angio pada 9 hari bulan, hari Senin ya, 9 hari bulan. Jadi saya harap mungkin tak jadilah, harap tak jadilah masuk stent. Jadi penggunaan bifid dengan Alora Pen sangat-sangat membantu. Jadi sakit dekat dada saya mencucuk tu dah tak ada, sesak nafas dah tak ada, sangat-sangat bagus. Imagine produk sangat terbaik. Saya dah cuba kaitan macam doktor berapa kali saya keluar masuk hospital. Jadi Puan Noraini, founder Noraini Cook, dia salah satu distributor di VE International. Dia perkenalkan saya produk ini, jadi saya cuba. Alhamdulillah sangat-sangat baik, sangat-sangat membantu. Jadi saya harap pada hari Isnin ni 9 hari bulan, doktor bagi keputusan yang baik untuk saya, pada tak jadi masuk stent. Pada doktor ramalkan saya akan buat 2 stent pada hari Isnin ni. Saya harap tak ada jadi untuk stent ni. Sama kos dia untuk stent ni, maka belanja lebih kurang 30,000. Jadi kos sangat tinggi kan. Jadi saya harap dengan izin Allah, jadi dengan produk yang ajaib ni banyak membantu saya. Saya harap ianya berkesan lah. Jadi keputusan tu nanti kita akan share selepas saya operation pada 9 hari bulan 12 ni. Berapa kotak yang cik makan? Saya dah makan bifid sudah 5 kotak dalam kotak. Mana satu hari satu? Kalau kadang ada sampai 1 jam 2, selalunya saya buat 2. Pagi sekali, malam sekali sebelum nak tidur. Saya buat macam tu. Alora Pen tu pakai terus. Jadi tekanan darah, jantung semua banyaklah kemanfaatan yang saya dapat kesihatan daripada Alora Pen dan bifid. Untuk yang sakit jantung, bifid sangat terbaik. Untuk darah tinggi dan apa-apa sakit, masalah badan, bagi saya yang berumur, Alora Pen yang masalah apa-apa, kita berikan umur sakit satu-satu yang akan datang pada kita. Jadi baguslah untuk pakai. Tapi pada yang sihat, elok juga pakai Alora Pen ataupun apa-apa produk daripada VE International. Pasal kita nak prevention untuk menjaga kesihatan. Berbanding dengan produk kesihatan yang lain, saya rasa VE International adalah satu produk yang sangat bagus dan sangat baik.
So kita boleh share dengan rakan-rakan dan kawan-kawan dengan kebaikan ini.